terseok-seok. Bahkan, tidak sedikit rakyat Malaysia yang tidak mampu berbicara menggunakan bahasa Malaysia. Sedangkan sebagai rakyat Malaysia yang lahir di Malaysia, membesar di Malaysia, bersekolah rendah di Malaysia, sekolah menengah di Malaysia, belajar universiti di Malaysia, bekerja di Malaysia dan menjalankan aktiviti-aktiviti perniagaan dan sosial pun di Malaysia, masih lagi tidak boleh dan pandai bertutur dalam bahasa kebangsaan. Mengapa ini terjadi? Salah siapa sebenarnya? Setelah merdeka, masih ada lagi rakyat Malaysia yang tidak pandai bertutur dalam bahasa kebangsaan. Berbeza dengan negara jiran kita, Indonesia, Thailand, Filipina. Negara-negara ini paling berjaya dalam proses asimilasi rakyatnya, di mana rakyatnya menggunakan satu bahasa sahaja dalam negara mereka selain bahasa ibuda yang boleh dituturkan mengikut kaum masing-masing. Tidak ada masalah.